Saya terkesan dengan posting rakan di Public Go Ciwamua. Dia kongsikan ada testimoni. Dia kata, saya kenal Public Go sebab tengok ibu saudara saya kerja ketip kotak aja, gunakan ekor emas, gap untuk kumpul emas. Saya bergaji tetap, gagal menyimpan duit, emas pun tak. Tuan-tuan, sebenarnya untuk menyimpan emas ni, kita tak perlu jadi kaya. Kita hanya perlu ada kesedaran dan ilmu sahaja, nanti simpan emas sampai jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak mula menyimpan emas. Sudah banyak testimoni yang saya jumpa, orang menabur emas bermula dengan banyak hutang, boleh selesaikan hutang selepas beberapa tahun menabur emas. Orang yang belum ada simpanan 3 bulan ke 6 bulan gaji, sebelum kena emas tidak ada simpanan, tapi dah simpan emas dapat buat simpanan 3 ke 6 bulan gaji. Ada orang yang tidak ada simpanan untuk dana kecemasan, untuk dana pencen dan sebagainya. Selepas mereka menabur emas, mereka jumpa jalan macam mana cara mudah nak ada simpanan dengan menabur emas. Sebab itu saya kata, jangan tunggu perfect, jangan tunggu kaya, jangan tunggu banyak duit untuk menabur emas. Simpanlah emas untuk kita kaya. Untuk banyak tips pasal emas, cuba follow saya. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, klik link dekat bio saya. Nanti saya akan bantu langkah demi langkah untuk mula simpan emas.